orang yang mempunyai masalah metabolic syndrome macam diabetes. So, diorang juga mempunyai kadar risiko yang tinggi juga kan untuk dapatkan masalah PCOS. Betul cerita. Selalunya pesakit yang ada masalah obesiti yang tidak terkawal dan tidak mengamalkan cara hidup sihat. Kalau kita nak tengok umur, so umur berapa yang ada risiko tinggi untuk dapatkan masalah ini? Umur tidak memainkan peranan penting dalam menjadi faktor penyumbang kepada PCOS. Tetapi kebanyakan wanita yang berumur lebih daripada 25 tahun sehingga 40 tahun mengalami masalah kesuburan, masalah pusingan head yang tidak teratur. Menurunkan berat badan dapat membantu masalah PCOS daripada segi kitaran head akan jadi lebih teratur. Yang kedua, dengan menurunkan berat badan, kajian menunjukkan bahawa 5% pesakit yang sekiranya berat badan dia turun, peluang dia untuk mendapat spontaneous conception atau mengandung secara spontan itu lebih tinggi berbanding pesakit yang tidak menurunkan berat badan. Advise patient untuk menurunkan berat badan. So berat badan yang ideal, kita akan bagi tahu patient untuk menurunkan ke berat badan ideal mereka ke ataupun menurunkan berat badan sekadar yang mereka boleh. Terdapat banyak terapi yang telah diperkenalkan pada masa kini lah, antaranya daripada segi diet, exercise. Terdapat juga rawatan-rawatan alternatif yang ditawarkan oleh akupuncture ataupun herba-herba. Okay, tetapi masih tidak berjumpa lagi pesakit yang berjaya lah menggunakan rawatan alternatif yang lain. Salam sejahtera, saya Dr. Jevita. Hari ini kita di Health Talks akan berjumpa dengan seorang doktor pakar ONG, Dr. Azhar. Dr. Azhar. Hai, saya Dr. Nur Azhayati, pakar perubatan obstetrik dan ginekologi Hospital Encik Besar Hajar Kalso. Okay. Hai Jevita. Hai bos. Dah berapa lama doktor bekerja dekat KKM? Saya bekerja daripada 2006 sehingga sekarang dan saya berkhidmat sebagai pakar lebih kurang 10 tahun. 10 tahun. So dalam 10 tahun ni mesti doktor dah jumpa banyak-banyak kes kan? Ya, betul. So doktor, hari ni kita akan bincangkan pasal PCOS lah. Okay. So sebab sekarang kita rasa ramai pasien yang ada masalah PCOS dan ramai yang tak sedar diorang ada masalah PCOS. So kita akan bincang pasal problem ni hari ni. Okay, so bos, kalau pertama kita boleh tahu punca tak? Okay, soalan pertama tapi soalan yang paling susah. Betul. Setakat ke hari ni kita tak ada lagi punca sebenar yang menyebabkan PCOS, tapi ada beberapa faktor yang boleh menyebabkan ataupun mempengaruhi kebolehan seseorang untuk mendapat PCOS. Okay. Okay bos, sebab ramai pasien yang ada masalah PCOS, bila kita buat scan diorang, kita boleh nampak lah kan. So masa tu diorang akan tanya punca. So macam bos cakap tadi, banyak faktor tu, boleh jelaskan faktor ke? Antara faktor-faktor yang boleh menyumbang ke arah PCOS, salah satunya adalah faktor genetik. Sekiranya seorang pesakit mempunyai ibu ataupun saudara seibu yang didiagnos sebagai PCOS, kemungkinan wanita itu berpotensi untuk mendapat PCOS juga. Yang pertama, genetik. Yang kedua, faktor kelintangan terhadap insulin seperti dalam pesakit yang menghadapi diabetes mellitus ataupun kencing manis. Yang ketiga, sekiranya pesakit mempunyai masalah berat badan iaitu obesiti. Perkara ini juga boleh menjadi penyumbang besar ke arah seorang perempuan wanita mendapat penyakit PCOS. Okay, so yang the last one, sebab sekarang memang ramai yang dalam kategori obesiti lah kan doktor. So dalam kategori obesiti ni kita tak boleh cakap yang mereka memang boleh dapat, sebab ramai yang akan datang klinik akan tanya, saya overweight, saya dalam kadar obesiti, so saya akan dapat PCOS ke? So soalan macam tu memang kerap diorang akan tanya. So sebab kita memang tak tahu punca PCOS, so kita hanya boleh cakap ia sebagai satu faktor sahaja kan? Betul, ya betul cerita. Okay. Sebab lebih daripada 20 ke 30% pesakit PCOS adalah wanita yang berbadan normal. Jadi tidak semestinya semua PCOS itu berbadan ataupun mengalami masalah obesiti. Terdapat juga wanita yang berbadan mempunyai BMI yang normal yang ada masalah PCOS. Betul doktor. So doktor, kalau dalam macam ni, siapa yang ada risiko tinggi untuk menghadapi masalah PCOS? Selalunya pesakit yang ada masalah obesiti yang tidak terkawal dan tidak mengamalkan cara hidup sihat. Okay. So selain itu doktor, orang yang mempunyai masalah metabolic syndrome macam diabetes.
So diorang juga mempunyai kadar risiko yang tinggi juga kan untuk dapatkan masalah PCOS. Betul cerita. Okey. So doktor, kalau kita nak tengok umur. So umur berapa yang ada risiko tinggi untuk dapatkan masalah ini? Umur tidak memainkan peranan penting dalam menjadi faktor penyumbang kepada PCOS. Tetapi kebanyakan wanita yang berumur lebih daripada 25 tahun sehingga 40 tahun mengalami masalah kesuburan, masalah pusingan haid yang tidak teratur. Mereka ini yang ramai datang dan kemungkinan besar mengalami PCOS dalam kalangan umur begini. Okey, so 25 hingga 40 tahun lah doktor. Okey, so doktor, kalau macam ni, sebab 25 hingga 40 tahun kita boleh kata waktu kesuburan. Ya, betul. Okey, so doktor, PCOS macam mana dia mempengaruhi kesuburan seseorang? PCOS ini disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon. Betul. Hormon ini akan menyebabkan kitaran haid yang terganggu. Jadi bila kitaran haid terganggu, wanita sukar untuk mengira waktu subuh. Yang kedua, bila hormon terganggu dan menyebabkan hormon LH itu tinggi, ovulasi tidak boleh berlaku. Bila ovulasi tidak boleh berlaku, telur jiak tidak boleh disenyumkan. Itu faktor yang kedua yang menyumbang ke arah ketidaksuburan dalam PCOS. Yang ketiga, hormon testosteron yang tinggi dalam pesakit PCOS juga menyumbang ke arah tiada telur yang dihasilkan sewaktu seorang wanita itu dalam reproductive age. Okey. So doktor, kalau macam ni, seorang yang mempunyai PCOS. So seorang yang mempunyai PCOS biasanya tidak mempunyai kitaran haid yang biasa, normal kan? Betul. So 28 hingga 35 hari. So kalau macam pesakit macam ini ingin mengandung, ingin menjadi pregnant. So apakah cara yang diorang boleh gunakan? Macam cara untuk rekod diorang punya kitaran haid macam mana? PCOS ni pesakit selalunya mempunyai kitaran haid lebih pendek dalam masa cycle lebih panjang. Maksudnya pesakit mungkin ada satu kitaran haid dalam masa 3 bulan. Disebabkan itu kita tidak boleh tahu waktu subur sebenar pesakit ini. Disebabkan itu kita perlukan ubat untuk mengatur kembali kitaran haid pesakit supaya mengikut kitaran haid yang lebih normal. Yang kedua, ubat kesuburan boleh diberikan kepada pesakit semasa pesakit dalam fasa ovulasi. Okey doktor, saya faham. So doktor, kalau macam ni, macam mana kita nak mendiagnose PCOS? Cara mendiagnose PCOS melainkan ultrasound. Untuk diagnose PCOS mengikut Rotterdam criteria, dia ada 3 bahagian. Bahagian pertama lebih kepada klinikal. Macam saya cakap, PCOS ni disebabkan oleh penghasilan hormon lelaki ataupun hormon androgen yang tinggi. Betul. Jadi bila pesakit datang kepada kita akan nampak pesakit mempunyai ciri-ciri kelakian yang tinggi. Contohnya pesakit ada badan yang besar macam lelaki, lebih muscular. Pesakit ada masalah hirsutism ataupun bulu yang berlebihan di bahagian muka atau bahagian badan yang sepatutnya hanya ada pada lelaki. Kadang-kadang bila hormon ini terlalu tinggi, pesakit juga boleh mempunyai acne ataupun jerawat yang berlebihan di kawasan muka dan juga badan. Itu adalah satu ciri klinikal yang pertama. Selepas kita lihat pesakit, kita lihat keadaan pesakit, yang kedua kita akan ambil biochemical punya marker, iaitu darah. Kita boleh ambil darah FSH, LH punya level. Selalunya kalau pesakit PCOS, LH ataupun luteinizing hormone lebih tinggi, melebihi FSH ataupun follicular stimulating hormone. Ini darah yang pertama. Darah yang kedua kita juga boleh ambil anti-Mullerian hormone. Okay, yang tinggi juga boleh menjadi petunjuk ke arah pesakit mempunyai masalah ini. Yang ketiga, macam yang kita cakap tadi, scan, ataupun ultrasound. Ultrasound akan dilakukan terhadap pesakit dan kita akan dapat lihat rantaian sis di bahagian dalam kilang telur yang melebihi daripada 12 sis pada salah satu daripada 2 kilang ovari. So ada 2 kriteria daripada 3 kriteria yang saya sebut tadi, kita dah boleh diagnosa pesakit sebagai PCOS. So bos, dekat Malaysia kita kebanyakannya menggunakan diagnosis fizikal ataupun clinical diagnosis dan juga ultrasound. So kebanyakannya kita tidak akan mengambil darah. Adakah semua pesakit PCOS memerlukan ambil darah? Seperti yang saya mention pada Jovita tadi,
hanya perlukan 2 saja daripada 3 kriteria. Maksudnya kalau pesakit datang, kita klinikally nampak pesakit kita memang ada level hormon lelaki, androgen yang tinggi. Dah jadi satu kriteria. Okay. Yang kedua, kalau kita scan pesakit kita dan kita nampak features of PCOS di dalam ultrasound, dah 2. So 2 ni kita dah boleh diagnose pesakit sebagai PCOS. Okay. Untuk blood investigation ataupun siasatan melalui darah lah, sama ada FSH ataupun LH, itu rutin dilakukan sekadar untuk support kita punya diagnosa. Untuk anti-Müllerian hormone pula, ada kebanyakan hospital yang tidak ada test tersebut kerana kos test tu yang tinggi. Betul. So kebanyakannya kita akan diagnose patient melalui 2 cara inilah bos. Betul. Ya. Okay. So kalau bos, sekiranya seorang patient datang dan dia memang didiagnose sebagai PCOS. So rawatan yang kita akan beri pada patient tersebut. PCOS dia mempunyai berbagai-bagai implikasi. Jadi kita akan tanya balik kepada pesakit kita apa yang dia perlukan ataupun apa yang ingin dia dapatkan daripada perjumpaan atau rawatan yang kita akan bagi. Sekiranya pesakit datang disebabkan oleh masalah period yang tidak teratur, kita akan mulakan pesakit dengan rawatan hormon supaya kitaran head pesakit lebih teratur. Sekiranya pesakit datang disebabkan oleh masalah kesuburan, kita ada beberapa ubat ovulation induction yang akan membantu pesakit untuk menghasilkan telur ataupun dominant follicle pada waktu subuh dengan lebih berkesan. Yang ketiga, sekiranya pesakit itu mempunyai masalah kerintangan insulin ataupun metabolic syndrome ataupun diabetes mellitus, jadi kita akan counsel patients bersekali dengan doktor bahagian perubatan mengenai masalah tersebut dan kita akan bagi pesakit counselling bagaimana untuk mengurangkan kerintangan terhadap insulin seperti perubahan cara hidup dan sebagainya. Okay, so doktor, kalau patient PCOS, kebiasaannya, bukan kebanyakannya, boleh patient yang ada masalah obesity. So menurunkan berat badan dapat membantu ke PCOS? Betul Jovita. Menurunkan berat badan dapat membantu masalah PCOS daripada segi kitaran head akan jadi lebih teratur. Yang kedua, dengan menurunkan berat badan, kajian menunjukkan bahawa 5% pesakit sekiranya berat badan dia turun, peluang dia untuk mendapat spontaneous conception ataupun mengandung secara spontan tu lebih tinggi berbanding pesakit yang tidak menurunkan berat badan. Okay, so doktor, kalau kita advise patient lah, kita advise patient untuk menurunkan berat badan. So berat badan yang ideal, kita akan beritahu patient untuk menurunkan ke berat badan ideal mereka ke, ataupun menurunkan berat badan sekadar yang mereka boleh? Untuk pesakit yang datang ke klinik gynae, as seorang doktor dan juga seorang human being, setahunya menurunkan berat badan tu agak sukar. Betul. Jadi sebolehnya kita ingin pesakit agar dapat menurunkan berat badan ke paras BMI yang paling ideal. Tapi kita tahu disebabkan ini adalah proses yang panjang dan sukar, kita akan tetapkan satu target pada patient kita. So kita sama-sama berunding cara untuk menurunkan berat badan sekurang-kurangnya dalam 5% berat badan dalam 2 atau 3 bulan dan appointment seterusnya kita akan tengok progres pesakit, dan sekiranya pesakit ini tidak berjaya mencapai target berat badan yang perlu diturunkan, kita akan bincang balik bagaimana kita boleh bantu. Mungkin ada rujukan ke bahagian dietetik, rujukan ke bahagian counselling, dan rujukan kepada bahagian rehabilitasi, yang mempunyai klinik obesiti. Faham doktor. So doktor, pemakanan apa yang perlu diamalkan oleh pesakit yang ada masalah PCOS? Tiada diet spesifik Jovita, tapi disebabkan oleh 70% pesakit PCOS terdiri daripada mereka obesiti, jadi kita aim kepada untuk menurunkan berat badan. Jadi untuk menurunkan berat badan, kita akan nasihatkan pesakit bukan sahaja untuk mengamalkan diet yang sihat seperti suku-suku separuh, tetapi kita juga menggalakkan pesakit untuk mengadakan aktiviti fizikal
At least kurang-kurangnya 30 minit sehari. Okay. Kombinasi exercise, menjaga pemakanan dapat mengurangkan berat badan pesakit. Bukan secara drastik tapi secara beransur-ansur dan secara sihat. Daripada segi pemakanan pula, kita akan bagi tahu pesakit untuk mengikut suku-suku separuh, ataupun kalau pesakit itu mempunyai berat badan yang sangat tinggi ataupun obesiti yang sangat tinggi, kita boleh nasihatkan pesakit untuk mengurangkan jumlah karbo ataupun jumlah gula yang diambil setiap hari dan meningkatkan protein dan juga fiber dalam diet. So pemakanan juga memainkan sangat penting peranan lah doktor. Betul lah. So doktor, kalau macam melainkan rawatan yang doktor mention, ada terapi lain ke pesakit boleh gunakan untuk merawat masalah ini? Terdapat banyak terapi yang telah diperkenalkan pada masa kini lah, antaranya daripada segi diet, exercise, terdapat juga rawatan-rawatan alternatif yang ditawarkan oleh akupuncture ataupun herba-herba, tetapi saya masih tidak berjumpa lagi pesakit yang berjaya lah menggunakan rawatan alternatif yang lain. Betul, sebab kebanyakannya pasien yang datang klinik, diorang sudah try alternatif lain. Betul. So biasanya mereka akan datang lepas beberapa bulan dengan sudah try terapi lain, tapi mereka tidak akan ada hasil lah. So biasanya kita akan refer, masa tu yang kita akan refer mereka pergi ke gynecology and obstetric department. Gynecology as a last resort selalunya. Biasa. Bila tak berjaya terapi lain, dia akan datang pada kita. Betul. So kalau macam ni doktor, ada je patient yang gunakan terapi lain, diorang mengalami masalah yang lagi besar. So apa yang kita boleh buat untuk patient macam ni? Selalunya pesakit ini dia akan datang bersama-sama dengan keyakinan diri yang hampir rendah selalu Jovita, sebab dia dah cuba semua cara lain dan dia adalah gagal. Jadi apa yang perlu kita yakinkan pada pesakit kita, semua penyakit ada penyelesaiannya. Jadi kami akan tengok balik apa yang pesakit amalkan sebelum tu, dan kalau kami rasa dia tidak bertepatan, kami akan arahkan pesakit atau consultation untuk berhenti rawatan tersebut lah, dan fokus kepada rawatan kita saja. Tetapi sekiranya kalau kita rasa terapi sampingan itu memberi kesan positif kepada pesakit, dan kita akan teruskan terapi itu bersama dengan terapi daripada kita juga. Sebab ramai patient dia bila dia membuat rawatan yang lain, kadang-kadang dia boleh ada masalah yang lagi besar. So bila dia datang kepada hospital, kadang-kadang susah untuk merawat mereka sepenuhnya. So biasanya kita akan bagi tahu patient bila dah ada simptom pertama, tolong datang tengok doktor, supaya boleh dapat rawatan yang secepat dan dapat merawat mereka sepenuhnya. So doktor, kalau macam PCOS, kita tahu dia reversible, boleh dirawat, boleh. So biasanya kalau dengan rawatan yang mereka dapat di hospital, berapakah anggaran masa yang kita boleh expect? Setiap manusia dilahirkan berbeza, setiap respon pun berbeza. Jadi berapa lama bergantung pada masalah pesakit itu sendiri. Pesakit, kalau seorang pesakit tu boleh memberi respon seawal 6 bulan rawatan, dan kadang-kadang sampai berlanjutan untuk 4 hingga 5 tahun disebabkan oleh masalah kesuburan. Jadi rawatan tu dia tak fix ataupun spesifik berapa lama untuk tempoh rawatan. So it memang depend on the patient itself lah doktor? Ya, betul. So thank you so much. So hari ini kita dapat learn pasal PCOS lah. Thank you so much.